Assalamualaikum dan selamat jumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, hari ni ada sebuah Proton Persona. Okey, masalah pada kereta saya adalah apabila saya nak cuci cermin kereta saya ni, tiba-tiba air tidak keluar. Okey, jadi saya pun pelik lah, ingatkan airnya setelah habis. Sebenarnya air ada banyak lagi lah. Okey, so saya pun cuba buka dan saya ternampak ni hose. Okey, hose daripada tank air untuk wiper ni telah pun terputus akibat daripada dia punya konektor ni dah reput. Ni kan. Ni dah patah dah. Okey, so itulah antara sebab kenapa air wiper saya tak sampai ke cermin lah. Okey, jadi oleh yang demikian, saya ada beli satu dekat TikTok ni. Okey, kalau korang nak, barang ada dekat beg kuning. So sekarang pun saya pun sebenarnya dah 3 bulan saya beli ni. Lama sangat dah, cumanya tak pasang. Sebab kereta ni pun memang sangat jarang lah saya pakai. Okey, tanpa buang masa, tengok dulu apa ada dalam ni. Okey, dalam bungkusan ni ada benda-benda macam ni lah. Okey, saya buka. Saya tak ingat dah saya beli berapa, tapi nanti saya tag dekat beg kuning dia kan. Okey, dia bagi hose lah. Hose ni mungkin lah dia bagi dalam 1 meter. Dan sebenarnya saya nak yang ni. Yang ni. Okey, dia bagilah macam-macam. Okey, saya rasa saya pakai yang ni je. Ni tempat tembak air tu kan. Ni tempat tembak air dan dia bagi sekali dengan dia punya skru lah. Okey, ni. Jadi kepada korang yang nak benda-benda ni lah, yang boleh lah. Okey, boleh beli, boleh buat sendirilah. Kut-kut lah kalau korang rasa air wiper korang tak keluar, pergi kat kedai, dia cakap rosak tu. Okey, sebaiknya apabila berlaku sebarang kerosakan pada kereta kita ni, kita rujuk dululah orang-orang yang boleh dipercayai. Takutnya pergi bengkel, dia tukar ketul sekali dengan water tank dia punya motor ke apa semua, kena berata beribu, masak engkau. Padahal ini je. Itu nasihat saya lah. Okey, so kalau kereta korang ada masalah, cuba tengoklah sendiri dulu. Tengok, panggil yang mana-mana. Takut kena sembelih lah. Biasalah, saya pun pernah kena lah kan. Jadi sebab tu saya setelah kena sekali, saya hati-hatilah. So saya tak kata saya pandai, cumanya kalau jumpa dengan orang yang tak jujur, nayalah kita. Macam tu. Okey, so saya akan kongsilah saya pasang benda ni kepada anda. Okey, jadi untuk buat pemasangan yang ni, saya ambil yang ni. Saya cuba dulu. Saya cuba try, tengok boleh tak. Dia dah reput dah. Saya rasa saya kena potong kot. Kena potong ni, ataupun kena picit-picit dulu bagi dia pecah, dia keluar semua. Kena korek-korek dulu. Sekejap saya ambil. Okey, dah pun tercabut. Buang je. Pastikan ni ada je. Okey, cek lah, pastikan tak ada dah. Saya cuba sambung. Okey, saya cuba sambung lah. Okey, ngam. Memang ngam. Cantik je dia masuk. Okey. Sebab dia ada kepala dia. Ni, kepala ni. So yang rumit kat sini lah. Ni, ni kena buka. Okey, sekejap. Yang rumit kat sini lah. Tak adalah rumit mana kan. Ni. Dah reput benar lah. Betul-betul reput lah. Tu air. Ni yang lama. Ni yang lama. Okey, ni buang satu lagi. Nampak tak? Tak nampak.
Empat. Ya. Empuknya. Dah. Kita cabut dah. Ni kan. Okey. Bila dah tercabut, zoom lah. Okey. Kemudian nampak. Okey, saya sambung je yang ni. Jadi ke sini. Okey. Okey dah. Ini ke sini. Okey, cantik cun. Kemudian kemudian pasang balik dekat dia punya ni. Ni tolak sini. Tolak sini balik. Okey. Okey dah. Cun. Okey, cun. Okey. Cantik dah. So, sekarang saya akan cuba tengok keluar tak air. Okey, sekarang kereta dah pun hidup. Okey, saya hidupkan kereta. Okey, sekarang saya akan cuba tekan air wiper ni keluar tak. Tapi saya tak tutup bonet ni, saya tak tutup. Okey, tekan air wiper. Keluar, air keluar. Laju pula. Air keluar. Cun. Tapi yang sana dia tersumbat. Nanti saya tukar dia punya kepala dia. Okey, cantik lah. So, kepada korang yang ada masalah macam ni, cuba godek-godek lah. Okey, takut lah kan tersama masalahnya. Dan jimat kos. Saya rasa saya beli tak sampai RM10 kot. Okey, jumpa lagi. Bye.